Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ni 25 hari bulan Ogos 2025, hari Senin. Melaka cuti sebenar hari jadi TYT Melaka kita. Alright, so kita orang nak pergi ke Keluang Railway menggunakan kereta IMAS ni. Jadi kita tengok dulu berapakah percentage dan juga range untuk kereta ni. Okey, kita tengok kat sini. Alright, bateri 7600, range 317 standard. Jadi saya punya mode saya menggunakan mode comfort saja. Memang biasa saya akan guna mode comfort sebab dia tak perlu kita nak set dah. Lepas tu saya akan set biasanya ni lah. Lane keep assist ni memang saya akan set. Semua saya disable kan sebab dia annoying sikit. Bila kita keluar pada garisan jalan tu, dia akan bergegar steering. Dia akan pastikan kita berada pada lane yang betul. Tapi bergantunglah, kalau kita drive waktu malam, kita ngantuk, better korang activate lah function tu. Yang lain saya tak set apa-apa dia, tengok ni, dia punya average power consumption 14.3. Kita buka map kat sini. Tengok jarak dia 152 km. Masa yang diambil untuk sampai ke Keluang Railway tu 1 jam 55 minit lah. Okey, dalam 2 jam macam tu. Okey, saya akan lalu highway. Kalau ikut kat sini memang lalu highway paling senang. Nanti saya akan tunjukkan lah berapa percentage nanti bila sampai ke satu tempat yang saya berhenti nanti. Okey, kami baru bergerak. Sekarang jam pukul 8.12 minit pagi. Okey, speed average saya bawa dalam 110 tak lebih daripada tu. Okey, sekarang kita nak masuk exit highway Air Hitam. Lagi 15 km untuk sampai ke Keluang. Okey guys, kita dah sampai. Nampak gaya macam tutup ni. Sekarang percentage bateri 33%, mileage 140 km. So sini dia tutup. Kita orang kena pergi yang satu lagi. Kita orang dah sampai di Keluang. Macam kau tengok tadi, percentage bateri 33%, dia punya range 160 km. Nampaknya kalau nak balik ke Melaka ni memang kena cas. Railway station original yang dekat Siang Tapi tu dia tutup kan. So kita pergi kat cawangan satu lagi ni. Order. Sekarang kita orang nak pergi Air Hitam Juria Putu Bambu. Sekarang dia punya range ataupun dia punya percentage bateri 32%, range 136. Untuk sampai ke Air Hitam memang sempat lah. So kita orang kena charge kat situ. Guys, kita orang dah sampai Juria Putu Bambu. Okey, sebelum ni dia punya kedai dekat simpang Air Hitam tu, tapi dia dah pindah kat sini Jadi sekarang saya nak check percentage bateri 27% daripada Keluang tadi 116 km range. So kita nak pergi ke charging lah sebab yalah 27% Lepas tu kita nak balik terus ke Melaka. Tu kena charge sekejap. Korang lihat kat sini, charging station yang ada adalah di Petronas. Cuba cek kat sini di Petronas Bandar Baru Air Hitam. Kita boleh cek sini. Okey, dia punya charging station ada banyak ada 7/7 nampak ni. Sekarang kita cas menggunakan 180 kW DC charger. Dia laju sikit. So sekarang tengok kereta Proton IMAS ni maksimum dia boleh pergi 100 kW. Sekarang bacaan nampak 120 kW. So kalau lihat kat sini, dia tak share, memang kosong charging station kat sini.
siapa yang ikut highway masuk sini lah untuk cas kalau bateri kau nak habis So kat sini memang meriah dengan EV station. Okay, yang pertama ni 50 kW, satu je station dia. Yang kedua 180 kW DC charger. Dia ada dua inilah charger. Yang ketiga 180 kW juga. Yang keempat 11 kW AC charger. Ni lambat sikit lah, ni macam dekat rumah. Dan yang kelima 11 kW AC charger. Okey, sekarang bateri dah 50%. Tengok kat situ 103 kW. So sementara tunggu 80%, kita duduk dalam kereta dulu. Sekarang okay, tiba-tiba tadi finish pada 76%. Okay, dia atau tidak akaun yang kita daftar dalam app Jom Cas tu, dia akan auto deduct. Tadi kita lihat sampai nampak dia tulis tadi pada 7600, LS 318 km dia auto off. So kira-kira 20 minit lah untuk sampai 76% daripada 24% tadi. So guys, sekarang kita boleh tengok berapa saya kena untuk sekali cas tu. Jadi kita lihat kat sini, total duration 20 minit 22 second. Energy delivered 32.579 kW power. So total kena RM RM55.38. Okay guys, jadi korang dah tengok perjalanan kita orang daripada Melaka keluar Melaka. Saya keluarkan duit kira-kira RM55.38 untuk charging tadi, daripada persen tadi korang tengok tadi kan. Sekali itulah, even kalau saya guna kereta petrol pun mungkin saya akan keluar jugalah dalam RM50 sekali isi minyak lah. Macam tu, lebih kurang je. Tapi reality dia sebenarnya untuk jimat, korang better charge dekat rumah lah. Itu lagi jimat sebenarnya berbanding kalau kita charge kat luar. Lagi kalau korang guna yang charger DC okay, contohnya kalau petrol tu dalam RM50, dia lebih sikit lah. Tengok juga kalau masa korang bawa kereta tu kau selalu tekan kan, lebih 120, bateri memang akan drain banyak. Bagi saya lah, so far kalau orang cakap range anxiety tu takkan ni memang tak ada lah. So far ok, alhamdulillah. Macam saya memang saya daily use lah, pergi kerja, balik kerja, kereta pergi pergi bandar kan, range yang dekat-dekat lah. Kadang-kadang pergi KL pun ok, tak masalah, lepas je. Jadi korang kena pandai manage lah, mana nak charge, okay, mana nak charge, bila nak charge. So itu saja kongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.